Salam sejahtera dan welcome back to my channel. Mei 13 2025, satu sindiket pemalsuan EPLKS oleh ejen Aram berjaya ditumpaskan. Okey, pada 13 Mei 2025 sindiket pemalsuan EPLKS oleh ejen Aram berjaya ditumpaskan oleh pihak immigration. Operasi ini dijalankan di dua lokasi sekitar Kuala Lumpur. Okey. Dan lokasi pertama tu adalah di Jalan Tun Tan Siew Sin. Okey, tu lokasi pertama serbuan dilakukan, di mana di lokasi ini seorang lelaki Bangladesh berusia 30 tahun telah ditahan oleh pegawai penguatkuasa immigration. Semasa operasi dijalankan, lelaki berkenaan sedang memproses EPLKS palsu menggunakan komputer peribadinya. Apa maksud EPLKS palsu? Permit kerja yang palsu lah. EPLKS tu adalah permit kerja tapi palsu, yang dalam bentuk kertas A4 tu. Okey. Dan dalam operasi yang sama juga turut dijumpai EPLKS yang telah pun dicetak, yang dibuat oleh lelaki berkenaan dan beberapa naskah pasport. Okey, di lokasi kejadian. Jadi modus operandi dia, apa kerja yang dia buat ni, dia menawarkan EPLKS kepada warga asing dengan bayaran RM50. Okey. So itu kegiatan dia lah, lelaki Bangladesh ni. Okey. Jadi lelaki ni turut membuat pemalsuan surat-surat ataupun yang berkaitan perniagaan yang dipercayai palsu lah. So macam-macam surat dia buat, iaitu surat pendaftaran dan surat-surat berkaitan perniagaan yang disyaki palsu. Dan sindiket ini telah beroperasi lebih kurang 6 bulan. Okey, dan mengaut hasil keuntungan antara RM45,000 hingga RM50,000. Itu lokasi pertama. Seterusnya lokasi kedua pula di Jalan Masjid India. Okey, di tempat ni pihak JIM telah menahan 3 lelaki warga negara India pula, okey, yang berusia 39 hingga 64 tahun. Okey. Semasa operasi ni dibuat, dekat tangan mereka ni terdapat sejumlah pasport yang banyak juga yang ada pada mereka tanpa sebarang kuasa yang sah. Okey, kita nak menyimpan pasport orang ni kena ada kuasa, bukan suka-suka boleh simpan pasport orang. Okey. So, melalui dua operasi ini ataupun dua serbuan ini, pihak JIM telah merampas 504 naskah pasport warga asing. Banyak 504 pasport 4 komputer peribadi, 4 printer, 23 kad CIDB, EPLKS palsu, 40 iCard dan wang tunai sebanyak RM94,332. Okey. Dan kesemua warga asing ni telah pun ditahan di bawah Akta Immigration, Seksyen 61C Akta Immigration, dan Seksyen 12-1-F Akta Pasport. Okey, kesemua mereka ni telah pun ditahan dan untuk tindakan siasatan. Okey, pihak pegawai penyiasat akan menyiasatlah kes-kes ni. Dan sebanyak 7 saman kepada saksi telah dikeluarkan kepada 7 warga negara tempatan bagi mengadir membantu siasatan di bahagian siasatan nanti. Okey, jadi kepada warga asing di luar sana, jangan mudah percaya kepada ejen-ejen yang menyediakan perkhidmatan. Nak tolong buatkan permit lah, nak tolong renewkan permit lah, jangan percaya kerana risiko sangat tinggi untuk anda ditipu. Apabila anda ditipu, bila anda ditangkap, hukuman akan diberikan kepada anda. Masa tu kalau kamu cakap kamu ditipu ejen, siasatan, kesalahan adalah di atas diri kamu. Apa kesalahan yang ada? Okey, so itu saja video kali ini. Kepada anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah ini untuk mendapatkan info-info lanjut daripada saya. Sekian, terima kasih.